Okey, jom kita terus masuk bab 1. Dalam sesi ini, kita akan fokus pada poin-poin paling penting yang korang perlu tahu untuk exam nanti. Kita akan cover 4 benda utama ni. Mula-mula, kita tengok kenapa negara kita ni istimewa sangat. Lepas tu, kenapa orang barat nak datang. Kemudian, macam mana dorang ni berebut-rebut sesama sendiri. Dan akhir sekali, apa taktik yang dorang guna untuk kuasai kita. Jom mula. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Kenapa kita jadi sasaran kuasa barat? Senang je. Puncanya ada 2. Negara kita masa tu stabil dan kaya raya. Dari segi kestabilan, kita ada 3 tiang utama. Pertama, sistem pemerintahan kita sangat teratur. Ada sultan, pembesar dan penghulu, semuanya tersusun elok. Kedua, kita dah ada sistem perundangan sendiri yang mantap. Dan ketiga, pemimpin kita pandai. Dorang bina hubungan baik dengan kuasa luar untuk jaga perdagangan dan keamanan. Yang ini poin penting untuk exam. Kita ada 2 jenis undang-undang. Senang je nak ingat. Undang-undang bertulis, ni yang memang dah ditulis dalam buku, macam Hukum Kanun Melaka. Undang-undang tidak bertulis pula, lebih kepada adat turun-temurun. Contoh paling popular, adat perpatih. Satu formal, satu lagi ikut tradisi. Faham kan? Selain stabil, negara kita ni kaya raya. Apa yang kita ada? Macam-macam. Biji timah, emas, perak, itu baru hasil bumi. Belum lagi hasil hutan macam rempah ratus dan rotan. Hasil laut pun laku keras tau. Sirip ikan hiu, mutiara, semua ni buat pedagang luar tak senang duduk. Dan kekayaan ni bukan main kutip je tau. Kita ada sistem ekonomi yang tersusun. Tengok ni, kita ada pelabuhan strategik macam Melaka yang jadi pusat dagangan. Kita ada sistem timbang dan sukat yang standard. Ada kati, pikul, semua tu. Siap ada mata wang sendiri lagi. Macam duit emas kijang kat Kelantan. Dan paling best, ada sistem cukai yang sistematik untuk bangunkan negeri. Hebat kan? Okey. Bila kita dah stabil dan kaya macam tu, mestilah ada yang terliwuk kan? Jadi, sekarang, jom kita masuk bahagian kedua. Kenapa kuasa barat ni sibuk sangat nak datang ke timur? Apa yang dorang cari sebenarnya? Sebenarnya, sebab kedatangan dorang ini berubah ikut zaman. Mula-mula pada abad ke-16, dorang datang sebab 3G. Gold, Gospel, Glory. Nak kekayaan, nak sebab agama, nak nama. Tapi, bila masuk abad ke-17 dan ke-18, ceritanya dah lain. Revolusi perindustrian bermula. Masuk je abad ke-19 dan 20, masa inilah segalanya jadi makin intens. Dorang betul-betul perlukan kita. Jadi, apa yang trigger semua ni pada abad ke-19 dan 20? Nombor 1, revolusi perindustrian. Kilang-kilang kat Eropah tu lapar bahan mentah, terutamanya biji timah untuk industri tin dan getah untuk tayar kereta. Lepas tu, bila dah banyak barang, dorang perlukan tempat nak jual, iaitu pasaran baru. Tambah pula, teknologi baru macam terusan Suez dan kapal wap buat perjalanan jadi lagi cepat. Dan akhir sekali, dorang semua ni bersaing sesama sendiri nak jadi empire paling besar. Perfect storm kan? Dan macam mana dorang nak halalkan tindakan dorang? Dorang cipta satu slogan ni. Beban orang putih atau the white man's burden. Kononnya, tanggungjawab doranglah untuk datang dan mentamadunkan kita. Padahal ia cuma alasan cantik untuk menutup agenda ekonomi dan politik dorang yang sebenar. Baiklah, masuk bahagian ketiga. Bila semua orang nak benda yang sama, apa jadi? Mestilah berebut. Dan British bukan seorang-seorang je yang nakkan kekayaan kat sini. Tengoklah senarai ni. Mak ai, ramainya. Perancis dah ada kat Indochina, Jerman pula usah Pulau Langkawi, Rusia nak buka penempatan kat Ujung Salang, sampai Amerika Syarikat pun minat nak buka pangkalan kat Terengganu. Jangan lupa Spanyol kat Filipina dan Belanda yang nak conquer seluruh Indonesia. Nampak tak? Satu kepulauan Melayu ni dah jadi macam kek yang semua orang nak sepotong. Persoalannya sekarang, dalam ramai-ramai yang berebut ni, macam mana dorang berjaya kuasai kita? Ini bahagian paling penting. Jom kita bongkar strategi-strategi yang dorang guna. Okey, untuk senang faham, kita bandingkan 2 player utama, Belanda dengan British. Cara dorang ni lain sikit. Belanda, dorang ni jenis straightforward, agresif, suka guna kekerasan. British pula, dorang ni lebih licik, guna macam-macam taktik, tak semestinya perang. Kita fokus kat Belanda dulu. Macam mana diorang buat? Pertama, serangan fizikal. Diorang tak teragak-agak berperang contohnya kat Perak dan Selangor, semata-mata nak pastikan diorang dapat monopoli biji timah. Kedua, perjanjian. Diorang paksa Perak dan Selangor sign perjanjian untuk jual timah kat diorang je. Dan ketiga, pakatan. Diorang berpakat dengan Johor untuk halau Portugis dari Melaka. Nampak tak? Serang, paksa, pakat.
Sekarang, kita tengok pula strategi British. Yang ni lagi banyak lapis dan lagi licik. Taktik pertama British, manipulasi dan tipu helah. Dorang ni bijak ambil kesempatan. Kalau ada pergaduhan dalaman macam perebutan tahta kat Perak, dorang akan masuk campur. Kononnya nak tolong selesaikan masalah, tapi sebenarnya ada agenda sendiri. Paling famous, kes Francis Light tipu Sultan Kedah untuk dapatkan Pulau Pinang. Macam itulah cara dorang. Kalau manipulasi tak jalan, dorang guna cara lebih keras. Taktik kedua, ugutan dan desakan. Dorang akan paksa Sultan, macam kat Selangor dan Pahang, supaya terima seorang resident British. Resident ni kononnya penasihat, tapi cakap dia wajib ikut. Lepas tu, dorang akan paksa pemerintah kita tanda tangan perjanjian perlindungan. Sekali dah sign, selangkahlah kita ke arah penjajahan. Dan akhir sekali, jangan ingat British ni tak guna kekerasan langsung. Dorang guna juga bila perlu. Taktik ketiga, pakatan dan serangan fizikal. Contoh pakatan paling strategik, Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Dorang trade Bangka Hulu dengan Melaka. Dan dorang pun ada serang secara fizikal macam kat Nanning. Jadi, dorang akan guna apa saja cara untuk dapatkan apa yang dorang nak. Jadi, kesimpulannya apa? Kuasa-kuasa barat ni memang sanggup buat apa sahaja untuk capai matlamat penjajahan dorang. Gabungan kekayaan negara kita ditambah dengan keperluan mendesak dari revolusi perindustrian di Eropah, itulah yang membuka pintu kepada penjajahan. Dan mereka lakukannya guna macam-macam strategi licik yang kita dah bincangkan tadi. Okey, sebelum kita habis, cuba fikirkan soalan ni. Bila kita dah tahu semua strategi yang dorang guna dulu, apa agaknya pengajaran paling besar untuk kita hari ini, terutamanya dalam isu menjaga kedaulatan negara? Fikir-fikirkan ya. Alright, itu sahaja untuk ulang kaji Super Pantas kita bagi bab 1. Semoga bermanfaat.